A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkejut sebab tak diminta. Jadi saya tak prepare lah speech macam Cik Lan. Tapi satu je lah, bila daripada ucapan Cik Azmi dengan Cik Adlan, saya nak bawa satu sudut lain pula. Alhamdulillah, sahabat kita, saya bagi Tuan Haji sebab umur dan saya hormat dia. Tuan Haji Tamizi berjaya mencapai umur 60, dan dia bersara, dan kita raikan dia hari ni kat sini. Alhamdulillah, orang dia pun sihat walafiat, kita belum tentu dah capai umur 60. Jadi kita nak relatekan sepanjang saya kenal dengan Cik Tamizi, daripada tahun 99, ramai sahabat-sahabat kita yang dah pergi mendahului kita, tak sempat pun nak pencen, ramai sangat. Dan saya rasa ini adalah, saya rasa kali kedua atau kali ketiga yang kita raikan sahabat kita bersara umur 60. Dan yang lainnya sahabat kita yang menemui penciptanya yang lebih awal. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak pada Cik Tamizi yang telah menabur baktinya selama ni di Laluan Lapang. Terima kasih banyak. Dan juga itulah yang saya nak katakanlah pada pagi ni. Semoga Cik Tamizi bersara dengan happy. Cik Tamizi, jangan stres-stres. Ya. Saya respect dia sebab dia dua kali bersara. Dua kali mendirikan perkahwinan. Memang rezeki. Tak semua orang boleh dapat macam tu. Allahuakbar. Tak apa mana saya. Baik, itu saja. Kita happy lah, kita jangan sedih-sedih. Jaga kesihatan Tuan Haji, insya-Allah. Baik, itulah dia. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.